sikit. Diwangi sikit. Jadi rakan-rakan, ambil kesempatan hari ni untuk dapatkan 5 purut hari ni. Yang kebetulannya TikTok bagi free post hari ni. Hari ni saya tengok tadi free post. Jadi saya wawarkan kasturi ke, 5 purut ke, dua-dua saya masuk dapat kuning. Pilih je. Dua-dua pada tanah pasu. Pokok rendah. Bila sebut dalam pasu ni pokok rendah. Jadi kita boleh tanam dalam pasu macam kita tanam pokok bunga. Masa siram kita siram, masa kutik kita kutik. Tapi bunga untuk tengok, bukan untuk makan. Tapi yang ni boleh makan ya. Walaupun pokok kecil tengok dia ada bunga dah. Dah pokok jadi kecil kan, jadi nenek. Bukan zaman dulu kan nak tanam pokok 5 purut pun nak kena tanam dekat luar besar-besar. Tapi untuk si rumah ke rumah teres ke rumah macam mana pun dah boleh tanam tepi-tepi rumah je. Tak ada tanah pun tak apa. Cari pasu buat saya pokok bunga. Ni standby dekat bulan puasa ni tak lama dah ni. Jadi dah ada ni tak payahlah kita